Okey, Cik terima kerja kat sini lah sebagai content creator. Esok Cik boleh masuk kerja ya. Kerja dah dapat. Tapi phone pula pakai Android. Macam mana nak buat konten lepas ni? Esok dah lah aku nak masuk kerja dah. Phone pula problem. Loh ni, telefon saya ni jatuh pecah. Saya dah lah dapat kerja content creator. So macam mana saya nak guna phone saya untuk buat konten? Kesiannya, tapi Kak jangan risau, saya boleh tolong Kak lah. Sebab saya ada seorang kawan ni, dia ada buat asuran iPhone daripada company dia Escape. Oh ya ke? Macam mana tu asuran iPhone tu? Ni Kak, saya ada kawan. Nanti saya paskan nombor dekat Kak lah. Sebab dia ada buat asuran iPhone. So untuk bulanan pertama ni tak perlu bayar lagi. So sempatlah Kak masuk kerja dulu, nanti baru Kak bayar bulanan. Oh ya ke? Macam best je. Nanti saya paskan nombor ya. Okey, boleh. Alhamdulillah, settle juga kerja hari ni.